Kaabah pergi ziarah kepada Syekh Abdul Khalik Gurjawani. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tawaf ke Kaabah kan? Tuan-tuan, sampai jadi dia ni tak payah pergi Mekah. Kaabah mai dia. Ini benda betul ni. Dia sebut ni, bukanlah benda betul, mengarut lah ni. Tapi dia sebut betul-betul. Nampak dia kata? Dia tak dapat pergi haji. Sebab dia kata ada isu dekat Merv, satu bandar dekat Khurasan lah. While pilgrims were on Hajj. Masa tu orang tengah buat haji. The Kaabah came. And at that moment, Sayyidina Abdul Khalik Al-Gurjawani said in his lecture, the Kaabah is here and I'm making tawaf around Kaabah. Kita kena cari bila masa Kaabah tak ada. Mungkin dia pergi kat sini. Tak ada haji lah. Siapa yang buat haji tahun tu, masa tengah tawaf tiba-tiba Kaabah tak ada, masih berada dalam ihram lagi sampai sekarang. Disahihkan oleh banyak Naqsyabandi Syekh. And the Kaabah visits many awliya Allah and it visited him and left its door to show. Siap letak pintu Kaabah lagi dekat rumah dia. Masa tu dia kata ramai lagi orang yang buat haji memang nampak Kaabah tak ada pintu. Sebab Kaabah pergi ziarah dia, tertinggal pintu. Ini paling best. Kita percaya wali ni mesti orang yang beriman, betul? Orang yang saleh, betul? Bukan semua orang yang Muslim ni jadi wali Tuhan. Sebab ada je orang Muslim yang tak okey, yang tak ikut ajaran Allah. Tapi nak jadi wali, dia mesti mukmin, dia mesti bertakwa. Tu syarat wali. Tuan-tuan, kalau ikut dia, George Bush dengan Tony Blair pun wali. Ni ada dalam buku dia. Tony Blair dengan George Bush. Tuan-tuan, kalau George Bush dengan Tony Blair boleh jadi wali, tuan-tuan, kita kutub mutasyarif lah. Kita boleh masuk dalam 5 kutub yang besar tadi tu. Bayangkan. Ajar orang bila sakit seru nama dia. Bila sakit kita seru nama siapa? Nama Allah. Tapi seru nama dia. Ni dalam buku dia juga. Ya? Orang sakit dia kata, seru nama dia. Okey. Kemudian dia ajar orang. Pelantikan guru dia, salah seorang daripada guru Naqsyabandi ni daripada Allah. Allah yang arahkan. Jadi itu yang kita pelik. Sebab tu kita kata orang-orang yang ikut tarikat ni, mereka tak boleh nak tanya. Sebab apa? Sebab Allah yang lantik. Kita tanya, tapi tak dapat jawapan yang memuaskan lah. Sebab dia kata Allah yang lantik. Instructed by Allah. Allah instruction to him. Dan macam Syiah. Syiah percaya kepada 12 imam tu. Dan 12 imam tu dilantik oleh Allah. Lebih kurang macam ni. Kaabah pergi ziarah kepada Syekh Abdul Khalik Gurjawani. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tawaf ke Kaabah kan? Tuan-tuan, sampai jadi dia ni tak payah pergi Mekah. Kaabah mai dia. Ini benda betul ni. Dia sebut ni, bukanlah benda betul, mengarut lah ni. Tapi dia sebut betul-betul. Nampak dia kata? One year, when Sayyidina Abdul Khalik Al-Gurjawani didn't go for Hajj, dia tak dapat pergi haji. Sebab dia kata ada isu dekat Merv, satu bandar dekat Khurasan lah. While pilgrims were on Hajj. Masa tu orang tengah buat haji. The Kaabah came. And at that moment, Sayyidina Abdul Khalik Al-Gurjawani said in his lecture, the Kaabah is here and I'm making tawaf around Kaabah. Kita kena cari bila masa Kaabah tak ada. Mungkin dia pergi kat sini. Tak ada haji lah. Siapa yang buat haji tahun tu, masa tengah tawaf tiba-tiba Kaabah tak ada, masih berada dalam ihram lagi sampai sekarang.
Aduh, pening kepala kita. Okay. The Kaabah visited him, dia kata. That story has been authenticated by many Naqsyabandi Sheikh. Disahihkan oleh banyak Naqsyabandi Sheikh. And the Kaabah visits many awliya Allah, and it visited him and left its door to show. Siap letak pintu Kaabah lagi dekat rumah dia. Masa tu dia kata ramai lagi orang yang buat haji memang nampak Kaabah tak ada pintu. Sebab Kaabah pergi ziarah dia, tertinggal pintu. Macam anak saya tertinggal kasut. Nampak tak? Macam manalah kita boleh benarkan benda-benda ni? Okey. Ni saya sebut tadi. Tadi dia kata arahan Allah, ni arahan Nabi pula. Dia kata arahan Nabi untuk bagi khilafah Naqsyabandi kepada Nazim. Ni best. Ini Ustaz Salman sebut dalam debat tahun lepas. Kita percaya Nabi Adam keluar daripada syurga sebab apa? Sebab makan buah tu kan. Bila makan buah tu langgar arahan Allah, Allah pun hantar dia dengan Hawa ke dunia. Betul? Nazim kata no. Adam buat tu bukan sebab kesalahan dia. Adam carry dosa yang akan dilakukan oleh tuan-tuan dan perempuan semua. Kita buat dosa kan? Kita ada buat dosa. Adam dah sacrifice dulu. Tuan dia kata. Adam membawa dalam dia punya tulang belakang the seed of all his sons. Bawa semua benih-benih keturunan dia dalam badan dia. Some of them believers, sebahagiannya adalah beriman, some of them unbelievers. He was pushed to eat from that tree as if by a strong wind. It was the unbelieving sons in his spine that were pushing him to eat from the tree. Maksudnya anak-anak dia yang tak beriman dalam keturunan dia tu yang push dia untuk makan. Orang Kristian percaya Nabi Isa turun untuk cuci dosa Adam dan anak dan keturunan dia. Maksud keturunan kita, orang Kristian percaya kita mewarisi dosa Adam. Yang dia ni terbalik. Adam carry dosa kita. Dia ambil idea tu tapi dia terbalik sikit. Tapi ada juga orang pergi percaya benda ni. Dia pusing lah. Pusing nak bagi okey. Tuan-tuan, ayat Quran kata apa? Fa'azallahuma syaitan. Syaitan yang gelincirkan mereka berdua supaya mereka makan benda tu sedangkan Allah Ta'ala larang. Clear tu. Yang pergi pusing-pusing sebenarnya keturunan dia yang pergi tolak. Dah kalau keturunan dia yang pergi tolak, dia takkan tak boleh fikir. Kan? Keturunan saya yang tolak ni, saya tak nak buat apa-apa. Tapi macam kita pelik, mana-mana kau dapat ni? Okey. Sebab tu di bawah tu dia kata, but as a father, he repented on behalf of his sons. Dalam badan dia ada keturunan yang tak beriman. Adam taubat betul. Taubat bagi pihak anak dia yang tak beriman. Maksudnya taubat Adam tak diterima sebab masih ada yang kafir lagi daripada keturunan dia. Kalau ikut yang ni lah. Tapi sebenarnya taubat Adam tu diterima tak oleh Tuhan? Terima. Jadi yang ni memang ajaib lah. Cuba nak tanya Mufti Loyah ni boleh bercanggah ke tak ni dengan akidah Islam? Banyak ni. Ya ini Rabitah tak tuan-tuan, Rabitah ni complicated sikit.